Inilah kisah sebuah sekolah, tempat ilmu ditabur, tempat harapan dibina, dan tempat mimpi jadi nyata. Saya suka sekolah. Di sinilah saya belajar dan bermain. Sekolah ni penatlah. Banyak kerja sekolah dan banyak peraturan lagi. Bosanlah. Cakap macam tu, sekolah kan tempat kita menimba ilmu. Betul, jadilah seperti Aris, ceria dan pandai. Sepatutnya kita kena bersemangat bila berada di sekolah. Macam-macam lah dia orang ni. Kawan-kawan, senyap. Cikgu Raina datang. Kelas bangun. Assalamualaikum. Baik, seperti yang cikgu dah maklum kepada kamu, hari ini cikgu akan adakan ujian untuk tema pertanian dan peternakan. Baik, semua dah bersedia? Sudah. Baik, cikgu akan edarkan kertas soalan. Bila kamu terima, kamu terus tulis nama dan mula menjawab soalan. Edarkan kertas ujian yang kamu telah jawab pada hari Senin yang lalu. Baik, bila kamu dah terima, semak kertas ujian tersebut. Okey? Kami Aris. Ujian kali ini kamu masih lagi cemerlang. Terima kasih, Cikgu. Wah, Tanya dah hebatnya Aris sentiasa jadi yang terbaik. Kan, memang otak saya lah Aris ni. Setiap tahun subjek dia mesti skor. Dan kamu gagal lagi. Cikgu dah bagi tahu banyak kali. Buat ulang kaji sebelum ujian. Jangan berpisah. Buat 2 kali. Jangan lupa ambil projek masing-masing sebelum cikgu datang. Kenapa saya selalu gagal? Saya penatlah. Saya mahu pergi sekolah je. Kenapa dengan Adam tu? Marah sangat nampaknya. Apa lagi? Kecewa lah tu. Adam kan gagal lagi hujan hari tu. Tapi, kecewa benar nampaknya. Itulah. Orang belajar tak ada ikut sama. Kan dah gagal. Kenapa ni Rio ni? Apa yang berlaku? Tak ada apa-apa cikgu, Adam ni Adam, kegagalan bukanlah penamat. Sebaliknya, pemulaan sebuah kejayaan. Sekolah bukan tempat budak, tapi tempat untuk membimbing semua murid. Sudah, kamu boleh berusaha dari sekarang. Kami semua boleh tolong kamu. Kami semua sentiasa bersama kamu. Jika ada masalah ke, tak faham ke, cakap je dengan kami. Sudah. Mari kita belajar bersama-sama. Sekolah ni milik kita. Untuk masa depan kita bersama. Hari ini saya sedar bahawa sekolah bukan beban, tetapi inspirasi untuk berjaya. Sekolah mengajar kita ilmu dan persahabatan. Sekolah membina insan yang berguna untuk bangsa dan negara. #TVPSS #NoGo